So korang dah bersedia ke yang harga Dobi dekat rumah-rumah korang ni maybe akan naik selepas ini? Sebab satu benda je, LPG subsidi or the lack of it lah. Pengendali kedai Dobi dah tak boleh guna lagi tong gas kuning. Ini bukan pasal harga jadi mahal. Ini pasal daripada dulu lagi harga murah sebab disubsidikan menggunakan tong hijau yang businesses sepatutnya tak boleh pakai. Sama jugalah orang berniaga tapi pakai minyak paket. Minyak paket tu dah tulis kat situ lah. Bukan untuk perniagaan, untuk kegunaan rumah saja. Maknanya kalau diorang ni operate business tapi pakai tong bersubsidi, tong hijau tu, maknanya diorang menggunakan kemudahan rakyat untuk dapatkan margin keuntungan yang lebih besar. So bayangkanlah, satu mesin dryer jalan selama 8 jam sehari. Setiap hari, setiap outlet, berapa banyak tong gas LPG yang dia akan pakai? Bukan sebiji dia akan pakai banyak. Lepas tu ada pula yang cakap, alah, Dobi tu kan dalam kategori PKS ataupun perusahaan kecil sederhana. Kenapa tak boleh pakai juga? Okay, that's fair. Cuma ini bukan pasal label PKS ke tidak. Ini pasal logik ekonomi. Kalau semua PKS minta subsidi, so siapa yang akan cover the cost? Rakyat. So daripada awal lagi, PKS patutnya kena tanggung sendiri cost business. It's a cost of running business lah. Tak perlu gunakan subsidized LPG sebab ini adalah untuk kegunaan rakyat. So untuk pengusaha Dobi yes, you guys ada hak untuk fight, tapi fight untuk pricing modal yang lebih adil. Bukan sambung guna subsidi yang memang dah lama di-abuse. So untuk korang pula pendengar, kalau lepas ni harga Dobi naik, jangan pelik. Sebab inilah harga yang sebenar, the actual cost of the Dobi. Dan dah lama dah kita semua hidup dalam ilusi murah. Sekarang ni baru nak bayar balik the real cost.